Masa nampak lah. Tanah tu jangan dijual-jual. Payah mencari, mendapatnya payah mah. Jadi tidak usah dijual. Seandainya nanti anak kadang kalau lah kadang anak akan malu, kan ada peninggalan awak. Jadi kok dapat cara nampak pandapnya apa, jangan dijual tanah. Ibu Awak nak menjual tanah lho Pak. Awak mematuhi atau rumah awak nan bocor tadi malam hujan di basah rumah deh. nak jual tanah lah. Enggak Pak, enggak tanah awak lho Pak. Ayolah, misi ya Pak. Ayo.